Siapa yang cakap tak ada baju tu? Isteri-isteri kita. Ah, Jangan lapik-lapik lah, cakap je. Kau memang tak Malam berani, raya kan? ni. Cakap je. Nampak level Maulana. Tudung tu ada 88 colour. Ada baju lah. Tak ada tudung lah nak pakai. 188 warna kat dalam almari tu. Tak tahulah nak pakai warna apa. Tak match lah. Geram je kita kan. Lama rasa. So besok kita nak nak raya ni Ustaz. Kita nak minta sedikit tips lah kan kepada Ustaz kan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, yang dibuat kan. Macam mana. Okey, pertama sekali waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah adalah esok nanti lepas subuh sebelum solat raya Aidilfitri. Tapi malam ni dah boleh dah nak bayar zakat fitrah apa semua dah boleh. Tapi waktu yang paling afdal adalah selepas solat subuh tu nanti sebelum solat raya Aidilfitri pagi nanti ni, pagi esok ni, waktu tu kita bayar. Itu waktu paling afdal lah. Bila sebut paling afdal ni adalah kelebihan-kelebihan dia. Mungkin dari sudut pahala, keberkatannya. So kita usaha esok pergi masjid awal, bayar dulu zakat fitrah. Itu yang pertama. Lepas tu pakailah baju yang cantik-cantik, yang baru. Kalau tak ada kemampuan nak beli baju baru, cari baju yang paling cantik yang ada yang kita ada. Sebab macam kita dah berumur ni, kadang kita tak beli baju baru. Kita rotate je baju lama. Sebab dia pun satu juga, benda ni dosa tau. Ya ke Ustaz? Dosa apa tau? Dosanya sebab kita dah beli baju raya tahun-tahun lepas, pakai sekali tu je. Tahun berikutnya tu kita beli baju baru lagi. Baju yang kita duk simpan dalam almari tu semua tu nanti akan disoal tu. Sebab tu saya selalu pesan ni dalam keluarga saya yang kami selalu pesan. Siapa ada baju-baju raya yang tahun lepas, kita tak pakai ke apa semua, mes ni. Kadang mak minta lah. Mak nak bagi dekat anak-anak buah dia, saudara mara dia yang susah kat Kelantan. Kita bagi. Kalau kita nak beli baju baru, kita bagilah kat orang, sedekahkan. Betul. Kita duk simpan, kita tak pakai. Baju tu baru lagi, cantik lagi kan. Pakai 2-3 kali je pun. Lepas tu kita beli lagi baju baru. Itu berlonggok kat dalam almari kita. Berdosa tu. Tu cakap tak ada baju. Bau tahan sampai 3 hari dekat sejadah. Masya Allah. Dapatkan wangin Raudhah dan kasturi di Haramain dari bumi Madinah Al-Munawwarah.